urat seketika ni di bawah peha. Okey, ini adalah cara untuk teknik tarik urat sakit seketika. Orang yang ada masalah seketika, wanita yang ada masalah sakit seketika, lelaki yang ada masalah seketika, bolehlah datang jumpa kami Jari 11 bersebelahan dengan Guardian. Okey, mari kita tunjukkan pula cara seterusnya. Macam mana untuk melegakan sakit seketika di bahagian sisi. Okey, di bahagian sisi ni adalah yang paling penting. Tidak ketinggalan untuk kita urut ataupun kita tekan big point dia. Kenapa? Sebab di sinilah menyebabkan kram diabetes. Sebab urat ni di bahagian bawah kita punya peha. Okey, di bahagian peha. Okey, minta maaf ya, saya terpaksa tunjuk macam ni, dia tak nampak, dia tak jelas. Alright, ini kita punya peha, and then dia duduk urat seketika ni di bawah peha. Okey, ini adalah cara untuk teknik tarik urat sakit seketika. Mari, okey, dia betul-betul di bahagian sisi peha. Ni peha. And then kita terpaksa mengiringkan patient, and then di bahagian sisi, and then letak di sini. Ini adalah cara untuk tarik saraf seketika di bahagian peha. Nampak? Jadi kita tekan saja di sini. Alright, boleh nampak? Alright, bukan sekadar urut saja, tapi kita boleh tarik saraf seketika yang dah tersepit di bahagian sini. Okay, bila kita tekan, tarik. Alright, boleh bunyi dia punya urat Okay, tarik, tekan. Bukan tekan di bahagian depan, tetapi kita kena tarik di bahagian belakang. Boleh nampak? Okay, tarik ini peha. Okay, kita nampak di sisi berdekatan dengan pelipat. Alright, di sini yang paling penting. Okay, bila kita dapat satu urat. Okay, mari kita tarik urat seketika. 1, 2, 3. Alright. Dapat. Di sinilah yang paling penting untuk kita urut. Sebab bila kat sini dia tegang, automatik kita punya bahagian urut betih ni akan jadi cramp. Okay, selepas kita dah tarik kat sini, kita akan tarik atas sedikit. Okay, dapat dia punya urat. And then, 1, 2, 3, up. Alright. Okay, kita kena tepuk-tepuk sedikit supaya lebih rasa selesa. Okey, kalau orang yang sakit seketika, kalau buat dekat rumah, okey, minta mak atau isteri ataupun suami picit macam gini pun dah sangat-sangat rasa selesa. Kesalahan orang selalu urut macam gini. Mari, menerak. Okey, bila menerak, urut macam gini. Inilah kesalahan orang mengurut dekat rumah. Sebab apa urut macam ni dia tak rasa selesa? Memanglah sedap, rasa tenang saja. Tetapi dia tidak membantu untuk masalah saraf seketika. Sebab saraf seketika ni yang paling penting adalah di bahagian sisi. Jadi bila bahagian sisi, kalau dalam keadaan position macam ni, kita tak dapat nak tekan dia punya otot. Ini kita lebih kepada relaxing.